Ramai cakap banana pudding New York ni paling sedap di dunia. Betul ke? Hari ni Along cuba buat versi sendiri. Ya ampun, rasa dia berlemak berkrim. Bila dia lalu kat tekak tu rasa nak nangis pun ada. Mula-mula kita siapkan custard dia dulu. Untuk buat custard kita perlukan santan kara. 1 cawan santan kara, 1 cawan air, 1/3 cawan gula, setengah cawan tepung custard, 1 cawan whipping cream, kacau sehingga sebati. Lepas tu kita start masak dia dengan api sederhana dan kacau-kacau-kacau sampai dia licin dan berkilat. Masukkan 2 sudu besar vegan butter ataupun margarine pun boleh, 1 sudu kecil vanilla essence. Kita kacau dia sekali lagi sampai smooth dan kita ketepikan. Sekarang kita boleh sediakan whipping cream pula. Kita gunakan 2 cawan whipping cream, 2 sudu besar gula icing dan whip dia sampai dia kembang. Bak kata Mr. Ali, trust the process. Once whipping cream tu dah set macam ni, kita ketepikan lebih kurang dalam 1 cawan whipping cream macam tu. Dan selebihnya kita fold dengan custard yang dah cool down sampai smooth dan berkrim macam ni. Boleh terus piping dalam bekas kecil-kecil macam ni ataupun dalam bekas yang lebih besar macam buat tiramisu. Kita layerkan dia dengan biskut telur ayam dan pisang. Tapi biskut telur ayam tu saya gunakan yang tanpa telur lah, so dia takkan bawahannya. Whipping cream yang kita simpan tadi tu saya piping lapis yang atas sekali dan repeat balik biskut dan pisang. Ni best makan sejuk-sejuk, so kita biar dia rest dalam chiller sekurang-kurangnya lebih kurang 4 jam macam tu lah. Sementara tu Along nak buat penyapu lidi saya petang-petang ni sementara tunggu berbuka puasa. Korang pernah tak buat penyapu lidi sendiri? Masa kecil dulu selalu tolong arwah ayah dan ibu masa cuti sekolah dan jual kat kampung. Sekarang jaranglah nampak orang dah pakai penyapu lidi macam ni kan. Sangat healing sebenarnya buat penyapu lidi ni. Orang yang pernah buat je boleh rasa tu. Along buat puding tadi. Bagi makcik lah. Nak ambil satu. Satu tu untuk siapa? Biasalah. Ni Cik Saripah. Oh, macam Ha. Saripah. Okey lah. Gerak dulu Terima kasih, Long. Ya, terima kasih Cik. Cik Pak. Cik Pak. Ni Along buat puding ni nak bagi makcik. Terima kasih banyak-banyak. Puding pisang. Susah-susah ya Along buatkan makcik. Okey lah. Gerai dulu Okey, bye. Sekarang tiba masa Along nak rasa pula. Ya ampun, rasa dia berlemak berkrim. Bila dia lalu kat tekak tu rasa nak nangis pun ada. Tak sangka puding ni simple tapi boleh sedap dan rasa pisang, biskut tu memang Sehijau Ramadan